mohon dinyatakan perkembangan terkini pengubalan dasar sukan satu ibadah serta jelaskan elemen utama yang akan dijadikan teras kepada dasar ini. Untuk makluman Wabi Pedu dan juga semua yang ada dalam Dewan ini, proses pengubalan dasar sukan satu ibadah telah melalui fasa akhir dan draft awal dasar telah pun dibentangkan pada 5 Mac yang lalu oleh Jawatankuasa Dasar yang dilantik. Sebenarnya proses ini adalah sebagai satu promosi awal sebelum kita laksanakan dan kita angkat di peringkat tertinggi. Kita mengharapkan proses kemudian sebelum diangkat di peringkat tertinggi akan dijalankan secara detail dari semasa ke semasa dan diputuskan sebelum diputuskan di peringkat negeri atau di peringkat sekolah. Segala maklumat serta input daripada rangkaian proses libat urus ini telah diperhalusi sebelum merangka suatu dasar yang lebih inklusif dan komprehensif serta mengambil kira pelbagai aspek yang ada. Selain itu, dasar sukan satu ibadah menetapkan 3 elemen utama untuk dijadikan teras kepada dasar ini. Pertama, penggalakan, iaitu suatu bentuk galakan kepada semua lapisan masyarakat supaya bersukan bukan sebaliknya menghadkan aktiviti bersukan. Yang kedua, pengharmonian, iaitu suatu bentuk pendekatan yang mengharmonikan hukum syarak atau lebih mesra, kita jadikan mesra syariah dengan aktiviti bersukan, menangkis tanggapan dan perspektif negatif dan sempit serta mendahului penyelesaian dan pendidikan berbanding hukuman. Ketiga, pemberdayaan, iaitu suatu bentuk langkah memberdaya pencapaian prestasi atlet berprestasi tinggi sebagai antara indikator utama bahkan menjadi enjin untuk memkukuhkan industri sukan di negeri Kedah. Ketiga-tiga elemen ini meletakkan suatu perspektif yang jelas bahawa dasar ini mendukung aktiviti bersukan dalam negeri bahkan bukan sebaliknya menambah beban terhadap aktiviti bersukan itu sendiri. Malah ia bersifat inklusif serta menjadi suatu faktor penguat kepada kegiatan bersukan sama ada untuk masyarakat awam maupun kepada atlet berprestasi tinggi. Pihak kerajaan juga sedar dan tidak menolak bahawa pasti akan ada kebimbangan yang dibangkitkan oleh golongan bukan Islam berkenaan dasar ini. Secara dasarnya, dasar sukan satu ibadah tidak mendiskriminasikan mana-mana golongan sama ada golongan bukan Islam dan sebagainya. Dasar ini inklusif dan khusus untuk semua. Sebagai contoh dalam soal penjagaan aurat yang menjadi salah satu item dalam dasar ini, atlet yang beragama Islam perlu mematuhi kriteria dan syarat-syarat pemakaian yang telah ditetapkan oleh agama. Adapun bagi masyarakat bukan beragama Islam, syarat-syarat yang diletakkan lebih umum. Dasar ini tidak memaksa golongan bukan Islam untuk menuruti apa yang terkandung dalam syariat Islam. Ini prinsip yang jelas. Namun kita amat menggalakkan jika dasar ini dijalankan, kita mengharap orang yang non-Muslim juga akan turut sekunya kita menggalakkan untuk berpakaian secara sopan dan tidak meledahkan aurat secara terbuka. Dasar ini bersifat inklusif melihat kepada perspektif tertentu. Sebagai contoh yang lain, antara item yang diletakkan dalam dasar ini adalah soal sentuhan fizikal antara jurulatih dan atlet yang berbeza jantina. Dalam syariat Islam, ia tidak dibenarkan. Dalam perspektif lain, perkara ini juga menggalakkan daripada berlakunya gangguan seksual sebagaimana yang terkandung di dalam kod sukan selamat yang telah dibentang oleh KBS sendiri. Jadi dasar ini melihat kepada pelbagai sudut demi kebaikan sukan para atlet dan secara umum rakyat secara umumnya.